Okey, kita sambung soalan daripada Pahang set 2 kertas 1. Soalan 21. Rajah menunjukkan sebuah cermin cekung digunakan oleh doktor pergigian untuk melihat gigi pesakitnya. So kalau nak tengok gigi, tujuannya apa? Kita nak tengok ada kerosakan dan kita mesti nak tengok kerosakan tu dalam saiz yang lebih besar. So apakah ciri-ciri imej yang terbentuk? Mestilah diperbesar. So kita padam semua yang diperkecil sama saiz, kita dapat jawapan dan kita double check balik. Okey, betul. Maya diperbesar dan tegak. Kalau songsang susah pula kan. Payahlah kita nak navigate, nak buat pembetulan pada gigi tu. 22. Sebuah kereta yang digunakan dalam perlumbaan Formula 1. Dia label dekat awak bahagian ni, kita panggil spoiler. Spoiler ni direka daripada design aerofoil. Bentuk aerofoil macam mana? Flat dekat bawah, melengkung dekat atas. Tapi untuk kereta F1 kita terbalikkan. Aerofoil songsang dia panggil. Kita terbalikkan. Kalau kita belajar aerofoil ni tujuannya hasilkan daya angkat. Tapi kalau kita terbalikkan dia, maka kita hasilkan satu daya ke bawah, downward force. Tujuannya apa? Kalau kereta F1 ni kita guna untuk racing. So untuk menambahkan cengkaman pada jalan raya ataupun jalan untuk mengelakkan dia daripada tergelincir, maka kita letak spoiler. Macam mana dia berfungsi? Dia hasilkan daya yang bertindak ke bawah dan tekan kereta ke arah jalan raya dengan lebih baik, membantu sistem brake. So menambah daya paduan ke bawah. Okey, kalau soalan tanya prinsip apa? Prinsip Bernoulli. 23. Dua orang budak menarik sebuah bot dengan halaju seragam. So boleh tengok dalam rajah tu ada budak tarik bot, dua orang. Orang tarik belah sini, seorang lagi tarik sebelah sini. Jadi bot bergerak ke mana? Daya paduan hasil daripada dua budak ni adalah pada arah arrow yang warna hijau tu. So daripada situ kita boleh buat segitiga daya. Macam mana? Kita ambil warna hijau ni, kita letak kat sini. Arahnya ke bawah. Okey, kemudian yang warna kuning. Okey, sudutnya 45. Ni kuning, sudutnya 45, sudut dalaman. Kemudian yang warna biru dekat sini, sudut dalaman, tapi bila kita attach, rupanya sudut luaran kat sini. No problem. Macam mana kita nak convert dia? Kita tahu ni zigzag. So 35 ni samalah dengan sudut dalaman dekat sini. Okey, ini nama segitiga daya. Alright, jawapan paling tepat bola. 24. Paraglider sedang meluncur dengan pecutan seragam. Okey, keyword dekat situ. Ingat pelajar-pelajar, soalan-soalan yang pada nombor sekian ni, biasanya dia bagi keyword dekat awak dan keyword tu sangat penting. Contohnya halaju seragam, pecutan seragam. Kena hati-hati. So kalau awak jumpa perkataan pecutan saja, awak tahu bahawa daya bersih tak sama dengan kosong. Okey, tak sama dengan kosong. Maksudnya dari segi pergerakan dia ke kanan tu, daya tujahan adalah lebih besar dari daya seretan. Sebab tu objek boleh memecut. Objek boleh memecut kerana daya depan lebih besar dari daya belakang. Contohnya tujahan 70, seretan 50. Okey, barulah berlakunya pecutan. Itulah maksudnya daya bersih tak sama dengan kosong. Kalau kita tolak 70 tolak 50 dapat 20. Dapat kosong ke? Tak, dapat 20. Tak sama dengan kosong. Bila yang sama dengan kosong? Okey, sama dengan kosong kalau soalan mention halaju seragam. Dia bergerak ke kanan tapi halaju seragam. So daya tujahan sama dengan seretan. Itu yang pertama. Yang kedua, soalan juga bagi tahu pada ketinggian yang sama. Dia meluncur, dia pecut ke kanan, tapi dia tak naik atas, dia tak turun bawah. Tak naik atas, tak turun bawah. Maksudnya daya atas dengan daya bawah, apa hubungan dia? Sama banyak. Sebab tu dia tak naik. Kalau dia naik, maksudnya daya angkat lebih besar. Kalau dia turun, maksudnya berat lebih besar. So kita boleh kata bahawa dekat sini yang warna pink, daya dalam keseimbangan. Daya paduan sama dengan
kosong. Sini 50, sini 50 contoh. Okey, so mana satukah yang betul? Tujahan lebih besar dari seretan dan berat sama dengan daya angkat 1 dan 3. Soalan ni selalu keluar. Awak tengok fizik kan, awak bukan guna matematik sangat pun. Awak kena banyak faham. Konsep tu awak kena grab betul-betul. Dia pusing macam mana pun awak tak akan tertipu, insya-Allah. Okey, 25. Berdasarkan penyataan di bawah, apakah hukum yang terlibat? So kita baca sikit. Pemanjangan suatu spring. Ni kita tahu pemanjangan X berkadar terus. Okey, ni formula berkadar terus. Simbol dia. Dengan daya yang bertindak ke atas spring. Dah cerita pasal spring dah. Confirm lah hook. Kan, dia cerita pasal spring. Maksudnya, kalau kita letak daya lebih banyak. Ni spring. Awak gantung dengan satu beban yang daya dia lebih besar. Nanti spring tu memanjang lebih banyak. Logik dah kan. So yang ni diceritakan oleh Hooke dalam hukumnya. Hukum Hooke. X berkadar terus dengan F. 26. Air yang dilepaskan dari sebuah empangan. So daripada rajah tu pun sepatutnya awak sudah pun boleh melihat apakah yang sedang dinyatakan dalam rajah lah, apa yang cuba dimaksudkan. So empangan ni air dia datang daripada atas, air dia jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah pada suatu ketinggian. So saya label kat situ lah. Apakah faktor yang mempengaruhi tekanan cecair? So kalau kita semak, tekanan cecair ada berapa faktor? Ada 3 semuanya. Yang pertama adalah ketumpatan cecair. Rho ni, ketumpatan cecair. Yang kedua adalah nilai G, iaitu kekuatan medan graviti. Kekuatan medan graviti. Dan yang terakhir warna kuning adalah H, iaitu kedalaman atau ketinggian. Ada setengah soalan set yang lepas, iaitu set Kelantan. H ni dia guna situation kedalaman. Tapi untuk soalan Pahang ni, dia guna ketinggian. Same meaning, same situation, same concept. Samalah. Kita boleh panggil dia dalam atau kita boleh panggil dia tinggi. So C. 27. Satu gelas ni kita isi dengan air. Bila kita isi penuh dengan air, kita letak kat bot. Kat bot tu tak jatuh. Okey, kenapa? Sebab dalam gelas tekanan udara hampir tiada. Sebabnya semua full dengan air. Semua full dengan air. So kita boleh assume bahawa tekanan ni sangat-sangat rendah. Bila kita letak kat bot, rupanya ada tekanan lain di sekeliling cawan. Tekanan itu adalah tekanan atmosfera yang jauh lebih besar dari tekanan di dalam gelas. Tekanan udara maksud saya. So kenapa dia tak jatuh? Kerana tekanan atmosfera bertindak ke atas permukaan karbon lebih besar daripada berat air. Boleh juga assume sebagai berat air. Sebab tekanan dalam tu kosong, jadi berat air saja yang bertindak ke bawah. Okay, kalau soalan minta label, ni label dia. So berat air kat sini berat air. Yang ni awak boleh label berat air. Macam tu. Berat air. Yang ni tekanan atmosfera. Alright. Seterusnya 28. 3 hidrometer yang serupa direndam dalam cecair XYZ. Kena faham dulu. Hidrometer tu apa? Hidrometer tu yang ni pelajar. Ni. Tu bentuk hidrometer. Apa guna dia? Hidrometer ni gunanya untuk menyukat ketumpatan cecair. Menyukat maksudnya apa? Ukur lah. Nak tahu air tu ketumpatan ni berapa? 1000 ke? 1200 ke? 800 ke? Any kind of cecair. So, happens to be cecair XYZ. So, ada 3 cecair berbeza ketumpatan. Macam mana cikgu tahu berbeza ketumpatan? Sebab dia tenggelam pada berbeza kedalaman. Hidrometer tu tenggelam pada berbeza kedalaman. Jadinya kalau tenggelam banyak, maksudnya cecair ini kurang tumpat. Anything yang tumpat, dia nak duduk bawah, paling bawah. Bermaksud cecair Z ni paling tumpat. Sebab bila dia duduk paling bawah, maksudnya dia sangat tumpat, lebih tumpat. Itu beza dia dengan cecair X. Cecair X dia biarkan hidrometer tenggelam lebih. Bermaksud X kurang tumpat. Okay, so jawapannya adalah
susunkan ketumpatan cecair itu mengikut turutan menurun. Menurun maksudnya paling tumpat. Jadi paling tumpat siapa? Z. Kurang sikit Y. Kurang lagi X. Okey, macam tu. Okey, kemudian untuk 29, rajah menunjukkan susunan radas menerangkan pola medan elektrik yang dihasilkan oleh sepasang elektrod. Okey, tengok elektrod tu dia ada terminal dia. So kita ikut balik wire. Okey, sampai kepada terminal sambungan pada VLT. So VLT tu kita tengok terminal positif dia duduk sebelah kiri. Kena ingat tau, kalau kita sambung dekat positif, terminal tu pun bercas positif. Okey. Nah, soalan tanya yang manakah betul dia punya garisan dia lah dengan arah dia. So sebelah kiri positif, kanan negatif, betul. Okey, kemudian cas positif, benda yang baik kita sebar-sebarkan keluar. Benda yang negatif kita simpan-simpankan. Aib tu kita simpan-simpankan. So paling tepat adalah A. 30. 3 perintang disambung secara bersiri. So perintang tu adalah perintang 4 ohm, 4 ohm, 1 ohm. Okey, soalan tanya, antara berikut yang manakah benar mengenai bacaan emitter? Mana satu emitter? Ni ya. Emitter A1, A2, A3 dan juga A. Kalau kita tengok bacaan emitter tu disambungkan semuanya secara siri. So arus, emitter kan baca arus. So arus dalam keadaan bersiri membaca nilai yang sama. Kalau arus ini 5, semua 5. Kecuali dia berada dalam litar litar selari. So selari gimana bersiri, bacaan masih sama. 31. Susunan berbeza bagi 2 sel kering. Yang ni sel kering 2 biji tapi sambung secara bersiri. Yang ini 2 sel kering sambung secara selari. Okey, soalan tanya apa? Yang manakah antara berikut adalah perubahan daya gerak elektrik yang betul apabila satu sel kering serupa ditambah secara bersiri dalam 24A dan selari dalam 24B. Sebab tu saya lukis satu lagi nampak. Tambah satu dekat sini bersiri, tambah satu dekat sini selari. Apa jadi dekat bacaan daya gerak elektrik? So bacaan dia punya konsep dia, daya gerak elektrik ni kalau kita tambahkan secara bersiri, kita tambah direct saja. Kita tambah direct dan bacaannya akan meningkat, bertambah. Contohnya dia dah memang 1.5 tambah lagi 1.5. So nanti dapat 4.5. Tapi untuk selari awak tambahlah macam mana pun, selagi mana selari bacaan tu kekal sama. Contohnya awak ni 1.5, sini 1.5, awak tambah lagi 1.5, tapi secara selari masih jawapan awak 1.5. Itu konsepnya untuk DGE dalam keadaan selari. So jawapannya tidak berubah. 32. Sebuah pengering rambut, satu pengering rambut dengan unsur pemanas. Ingat ni. Unsur pemanas bagi pengering rambut mestilah boleh hasilkan rintangan yang besar. Mesti boleh hasil rintangan yang besar supaya kita boleh hasilkan haba yang besar. Itu konsep dia. So untuk hasilkan haba yang besar, rintangan mesti besar. Kena tahulah apakah yang boleh menyebabkan rintangannya jadi bertambah. So jawapannya adalah digunakan dawai nikrom yang lebih nipis. Konsepnya dawai nikrom itu sendiri adalah ada kerintangan yang tinggi. Okey, kemudian bila kerintangan tinggi, rintangan tinggi. Kemudian jawapan juga dawai nikrom tu dahlah kerintangan tinggi, nipis pula tu. Nipis tu dekat mana? Dekat luas keratan rentas. So luas keratan rentas tu bila nipis lebih kecil, jadi rintangan bertambah. Ingat konsep dia. Bagi elemen pemanas mestilah rintangan besar supaya haba yang dia dihasilkan lebih banyak. 33. Susunan radas untuk mengkaji kesan daya
ke atas konduktor pembawa arus. Okey. So yang ni awak kena tahu bahawa arus ada. Arus tu mengalir dalam konduktor YX. Dari arah Y ke arah X. Seperti mana saya label ni. Ke arah orang yang tengah observe dari depan. So awak guna petua tangan kiri Fleming. Awak dapati bahawa ada daya yang bertindak ke arah dalam magnet mana tu. Kiri ya. Daya tu bertindak ke kiri. Daya lastik. Okey. Now, apa berlaku kepada rod kuprum apabila arus dialirkan? Jawapannya rod kuprum bergerak ke kiri. Kemudian terhasilnya interaksi antara medan magnet, iaitu medan magnet kekal dan medan magnet sementara yang ada keliling wayar YX tu. Kemudian medan magnet paduan hasil daripada interaksi. So ni kita panggil medan lastik. 1, 3 dan 4C. 34. Satu magnet bar digerakkan ke arah solenoid. So tengok gambar ni. Yang ni magnetnya. Kita cuba masukkan kutub utara ke dalam solenoid. So apa solenoid buat? Solenoid tak nak bagi utara ni masuk. Ni secara berfikir lah, teknik untuk kita dapatkan mana satu utara, mana satu selatan pada solenoid. So kalau kita nak masukkan, dia tak nak bagi utara ni masuk. Macam mana solenoid ni tak nak bagi utara masuk? Jadi dia buat satu lagi utara. Kerana utara bila bertemu dengan utara, dia akan tertolak, repel. Okay. Boleh tak magnet ni masuk? Boleh. Boleh masuk. Cuma solenoid ni cuba menghalang. So bila dia menghalang, dia dah buat satu lagi utara. Maka sebelah kiri ni jadi selatan. Okay. So utara dekat sini, selatan dekat sini. Awak akan guna petua genggaman tangan kanan. Awak boleh tentukan arah arus. Ingat kuku awak mesti menghadap awak. Bila awak buat utara ni, ibu jari awak utara. So sebab utara ke kanan, jadi kedudukan tangan awak tu macam tu. Okay. Jadi bila awak genggam, awak dapati jari awak turun ke bawah. Genggam, jari awak turun ke bawah. Bermaksud arah arus dalam solenoid semuanya bawah. Bila awak ikut balik, awak dapati arah ni ke bawah, ke kiri, ke atas. Macam tu. Jarum galvanometer dia akan terpesong ke kanan. Betul lah tu. Terpesong ke kanan. Kerana jarum galvanometer atau galvanometer menunjukkan arah elektron. Pengaliran elektron. Arus kalau mengalir ke kiri, maka elektron akan mengalir pada arah bertentangan. Ke kanan. Itu yang dibaca oleh galvanometer. Okey, itu konsep dia. Tentukan kekutuban. Soalan minta kekutuban je. Tapi saya cerita lebih dekat awak. In case soalan minta awak label ke, minta awak lukis pesongan jarum galvanometer ke. Itu semua konsep dia. Kalau nak tengok situation lain, tengok set lain. Ada juga situation yang bawa keluar. Kalau bawa keluar utara, dia tak nak pula bagi utara keluar. Dia buat selatan kat sini. Sini utara. Itu ada dalam set lain. Rajin-rajin lah tengok set lain juga. Tengok tahun lepas-lepas juga. Jangan tengok 2025 je. 35. Rektifikasi gelombang penuh. Apa maksud rektifikasi? Proses menukarkan arus ulang alik kepada arus terus. Macam mana nak buat? Pakai diod. Mana diod? Ini diod. Kenapa pakai 4? Pakai 4 untuk buat rektifikasi gelombang penuh. Kalau kita pakai 1 apa jadi? Kita buat rektifikasi gelombang separuh. Separuh ni maksudnya separuh kitar negatif kita kosongkan. Separuh kitar negatif kita kosongkan. Sebab tu dapat macam ni, kosong. Tak best sebab voltan tak mantap. Jadi kita buat rektifikasi gelombang penuh. Dapat macam ni. Masih lagi juga tak best. Sebab ada masa voltan kita jadi kosong. Kita tak mau. Kita nak dia stabil, lebih mantap. So kita buatlah satu proses yang namanya meratakan. Ni kalau buat set tahun ni saja pun dah banyak sangat dah soalan macam ni. So pakai apa meratakan ni? Pakai kapasitor. Letak kat mana? Letak selari dengan perintang. So ni kan perintang kan? Letak kapasitor sini. Selari. Okay, itu jawapannya. 36.
Litar yang menggunakan transistor sebagai switch automatik. Okey. So now dia tak bagi dekat awak mana-mana perintah kat situ. Dia tanya awak nak letak mana lah. Okey. Transistor tu yang mana? Transistor tu ni. Itu transistor. Okey. Soalan tanya apa? Dia nak menyala waktu bila? Yang manakah betul tentang komponen komponen elektronik untuk menyalakan J pada waktu siang. Jadinya perkara pertama yang awak buat, awak kena faham jenis apa yang kita nak pakai. Contohnya, kalau waktu siang malam, janganlah guna termistor. Termistor guna untuk haba. Perintang memang kena gunalah. Dia combination antara perintang dengan termistor atau perintang dengan perintang peka cahaya. So obviously sebab dia nak siang, so mestilah kita pakai perintang peka cahaya. Okay. So yang ni dah tak boleh jadi jawapan lah, sebab dia dah pakai termistor. C pun tak boleh, sebab dua-dua pakai perintang yang boleh ubah. Perintang peka cahaya tak boleh. 50-50 je. Bukan susah 50-50. Kalau nasib baik betul lah kan. Tapi kita tak nak bergantung sangat pada nasib. Kita nak, dah kita belajar 2 tahun kan. So mesti ada reason lah. Baik, kenapa K perintah peka cahaya? So reasonnya, pada keadaan siang, tengok. Pada keadaan siang, rintangan berkurang. Rintangan siapa? Rintangan perintang peka cahaya. So yang ni saya try dulu letak atas. So bila saya letak atas, waktu siang rintangan bagi perintang peka cahaya kurang. Rintangan yang kurang bermaksud tenaga yang kita bekalkan juga kepada PPC juga kurang. Okay. So voltan dekat atas kurang. Ingat tak? Yang ni kita panggil apa? Kita panggil voltage divider. Potential divider. Okay, pembahagi beza keupayaan. Maksudnya apa? Kita nak bahagi 6 ni kepada 2 bahagian. Bahagian 1, bahagian 2. Boleh ke bahagi sama banyak? 3. Tak boleh. Kita bahagi je, tapi tak sama banyak. Macam mana cikgu? Kalau sini 1, sini 5. 5 tambah 1, 6. Kalau sini 4, sini 2. 4 tambah 2, 6. Kalau sini 2, sini 4. 2 tambah 4, 6. Dia bahagi macam tu. Apa yang dia bahagi? 6. 6 ni apa? V. So kalau voltan dekat atas ni dah rendah, apa jadi dekat voltan dekat bawah? Tinggi. Voltan dekat bawah tinggi. Yang mustahak nak menyala ke tak menyala lampu ni adalah voltan dekat bawah ni. Kita panggil voltan tapak. Okey, menyala atau tidak lampu ni semuanya secara ringkas bergantung kepada voltan dekat tapak, litar tapak. So kalau voltannya tinggi, maksudnya tenaganya besar. Bagi dekat siapa? Bagi dekat elektron. Tenaga tu bagi dekat elektron. Lalu elektron bolehlah mengalir. Sebab dia dah ada tenaga banyak, dia mengalir. Dapatlah dia hasilkan arus. Arus ni lah kita panggil arus tapak. Dekat sini. Bila arus tapak, maka jambatan jambatan yang terbina oleh arus tapak ni dapat dilintasi oleh IC. Saya ingat jalan cerita macam tu. Bila IB exist, maka IC boleh mengalir melalui transistor. Litar menjadi lengkap. Lampu akan menyala. Macam tu konsep dia. So kena letaklah perintah peka cahaya dekat atas. Kalau letak kat bawah, apa jadi cikgu? Waktu cerah tapi PPC letak dekat bawah. So bila letak kat bawah, tak payah tengok dah atas ni. Terus tengok dekat sini. So waktu cerah, rintangan rendah. Ni kalau PPC letak bawah kemudian V akan jadi rendah. V rendah je, confirm dah lampu tak menyala. Boleh tengok set lain juga. Ada contoh-contoh lagi dalam set lain. Okay. Seterusnya 37. Nak mengesan pipe yang bocor, kita nak letak radioisotop supaya boleh kita detect dekat mana tempat bocor dia tu. Okay. So kita nak pakai keadaan jirim ni apa? Pejal ke cecair? Jawapannya cecair. Kerana cecair boleh mengalir, bendalih. Kalau kita letak pepejal kat sini, nanti susah lah dia duduk situ je lah. Dia sangkut lah situ.
Kita hanya boleh detect dekat kawasan yang dia ada saja. Kalau air, dia boleh flow. So kita boleh check throughout the piping area atau piping length tu. Kemudian separuh hayat, tak boleh lama sangat. Kalau terlampau lama, misalnya 12 bulan, 12 bulan lah radioaktif tu berada di situ. Minimum. Sebab 12 bulan baru separuh daripada aktiviti. Dia ada lagi separuh. So tak boleh terlalu lama. Dan tidak boleh terlalu pendek. 60 saat. Nanti air tu dah mengalir, kita pun tak sempat nak detect. Okay. So jadi, kita kena ambil yang sesuai. 6 hari pun dah lama dah. 6 hari pun sudah lama. So lebih kurang 12 jam dia jadi separuh. Cukup 1 hari dia dah jadi suku. Macam tu lah. Okay, yang sesuai C. 38. Contoh reputan alfa. Macam mana kenal reputan alfa tu? Kita tengok ada simbol alfa dekat situ. Dia keluarkan partikel alfa. Okay. Nevertheless, soalan tanya, hitung cacat jisim dalam unit kilogram. Cacat jisim tu apa? Kalau ikut formula Einstein, E equals to mc², cacat jisim adalah bersimbolkan M. Okay, M ni lah cacat jisim. So awak nak cari M tu, awak gantilah tenaga dia. Tenaga diberi dalam soalan kan? Ni tenaga dia. Gantikan pada E. Kemudian C adalah laju cahaya dalam vacuum yang dikuasa 2 kan, C². Okay, dapatlah jawapannya dalam kilogram. Alright, 39. Beberapa jenis gelombang dalam satu siri spektrum elektromagnet. Okay, didapati sinar gamma duduk sebelah kiri. Ingat sinar gamma ni dia boleh duduk belah kanan juga. Depends. Kalau sinar gamma dia flip pergi belah kanan, maka sebelah kiri ni akan jadi radio. Sini akan jadi radio. So sekarang sinar gamma kiri maksudnya R radio macam tu. Boleh je terbalik. Tapi dia still in order. Dia terbalik, flip saja. Tapi dia in order. Masih lagi in order. So kalau gamma sini, sebelah gamma jadi sinar X. Macam tu. Okay, bandingkan ciri-ciri gelombang Q dan R. So dia bagi sini Q, dia bagi sini R. So kalau gamma belah kiri, maksudnya frekuensi tinggi belah kiri. Paling tinggi. Maksudnya menghampiri kanan. Paling kanan, frekuensi paling rendah. Lambda paling panjang. So lambda untuk R paling panjang. So kita dapat yang ni dan yang ni. Soalan terakhir 40. Yang manakah alatan berikut menunjukkan kesan fotoelektrik? Fotoelektrik tu apa? Kita ada satu logam. Logam tu kita sinarkan dengan satu cahaya. Cahaya yang kita sinarkan tadi tu, frekuensinya kalau lebih tinggi dari frekuensi ambang, maka kita dapat satu fenomena dipanggil kesan fotoelektrik. Keluar apa dalam kesan fotoelektrik tu? Keluar fotoelektron. So jawapan paling sesuai adalah A. A adalah contoh solar panel. So solar panel ni kita letakkan cahaya atau kita pancarkan cahaya padanya, maka kalau cukup syarat iaitu frekuensi cahaya lebih besar dari frekuensi ambang metal yang ada dalam ni, maka keluarlah elektron. Elektron itulah kita panggil fotoelektron. Fotoelektron ni sebenarnya dalam solar panel tu dia taklah keluar macam ni. Kalau macam keluar macam ni, rugilah kita. Jadi fotoelektron ni disimpan di dalam bateri. Kita ambil dia, kita simpan bateri, kita charge bateri. Dia adalah bateri disimpan dalam ni. So solar kalau tak ada bateri tak guna. Sebab kita tak simpan elektron tu. Bila kita simpan elektron, kita keluarkan dia balik, kita dapat arus. Itu dia. Kita panggil kesan fotoelektrik. Ini pembiasan. Yang ni microwave, gelombang mikro. Yang ni thermionic emission atau pancaran termion. Itu sahaja untuk set kali ini. Jumpa lagi insya-Allah kertas 2. Bye.